Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Kecoh tau dekat parlimen kecoh. Hari tu itu pembangkang semua keluar pada hari yang diorang patut diorang mau debat itu tabung haji punya itu RCI punya report, kerana Anwar Ibrahim MC dia tak datang. So ini grup pembangkang pun satu bodoh punya grup, itu kerajaan pun bodoh punya grup. Pada saya, Anwar Ibrahim, you ada MC kan? Tak apa, bila lu tarik MC, you keluar satu kenyataan lah. Okey, saya Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kesayangan rakyat Malaysia. Hari ini kita fix satu tarik di parlimen. Semua orang yang anak jantan, semua yang ada telur, daripada pembangkang kah, daripada UMNO kah, daripada mana kah, MCA kah, MIC kah, semua orang datang daripada mana-mana lah, semua orang datang. Tanya soalan dengan saya akan jawab. So pada saya Anwar Ibrahim sendiri pun tak ada telur mau buat apa yang saya cadang ini. Okey lah, give you the benefit of you sakit lah, you ada operation, ada pembedahan saya dengar. Itu pembedahan tak boleh postpone satu hari kah? Mau mati kah? Tak ada mati kan? Okey, tak apalah. Itu doktor punya keputusan, kasih no MC. Sampai sekarang sudah berapa minggu? Kenapa you fix satu date? Macam-macam tuduhan dibuat oleh pembangkang. You cuba lari, you punya ceplos itu prepaid punya anjing-anjing yang orang belah tu, itu Jcom punya anjing-anjing. Dia hantam sama ini pembangkang. Kenapa you keluar? Ada dia punya menteri mau jawab apa, ada dia punya itu lembaga tabung haji punya atau pengarah siapa mau jawab. Itu not important. Yang penting PMX yang banyak cakap sakau. Dekat Johor dia sakau, dekat Negeri Sembilan dia sakau, sekarang dekat Melaka dia pergi pun hari tu dia cakap sakau. You pergi parlimen sana cakap sakau lah. You tunjuk tangan sama lu punya timbalan. Ni semua kaki sakau. Itu semua menteri UMNO yang duduk sana, you tunjuk tangan. Kalau lu anak jantan, lu tunjuk lu menteri sakau. Tunjuk dalam parlimen lah. Kalau lu betul-betul anak jantan, buang UMNO keluar daripada barisan kerajaan. Kerana semua kaki sakau kan? You yang cakap, kasih buang. Bubar. Ini parlimen. Kalau lu anak jantan. Tapi belakang lu punya setiausaha kan, timbalan I pun lupa lah siapa. Cakap kita sedang menteri besar, Menteri Besar Selangor cakap kita sedang mengkaji untuk buat join dekat Melaka. Pakatan sama barisan mau join, mau lawan itu election. You ingat apa barisan bodoh kah? Mau kahwin sama you lagi satu kali kah? Selepas melalui itu semua problem. Sorry lah kalau Zahir Hamidi buat ini mistake memang Zahir Hamidi kena campak dalam itu gunung berapi lah. Betul saya cakap tak boleh pakai. Tapi saya yakin lah dia takkan buat ini kesilapan. Tak ada malu kah? Bila Melaka punya election, orang mau kerjasama. Negeri Sembilan sama Johor, sakau. Sekarang bila buat ucapan sendiri, sakau. So enough lah, enough of your bullshit PMX. Ini video pun kasih ban lah, tak ada hal. Dah lah lu biar government kasih ban saya punya account TikTok, account macam-macam lu orang buat terhadap saya. Ini pun kasih ban lah. Tapi mana siapa boleh share ini video, kasih share lah, tak ada hal. Sekali lagi saya cabar, kalau lu anak jantan, Anwar Ibrahim, fix satu date dekat parlimen. Sana you tunjuk lu punya tangan sakau. Ini orang sakau, itu UMNO sakau, itu timbalan Perdana Menteri sakau. Semua lu tunjuk sana kalau lu anak jantan. Kalau lu anak jantan, sana you tunjuk siapa sakau. Lagi satu kenapa you semua lu tunjuk sama dia punya chairman saja sakau, dia punya ahli lembaga semua lu taracas dekat mahkamah. 1MDB pun you taracas, Kuat pun taracas dia punya ahli lembaga, itu tabung haji pun semua ahli lembaga you taracas dekat mahkamah. Apa satu orang saja sakau kah? Mesti melibatkan banyak orang. Dia punya company lawyer, company auditor, company secretary semua tak ada kasih charge. Charge semua orang lah.